Terdapat 3 jenis sesi temuduga. Yang pertama, face-to-face interview, phone interview and online interview. Yang pertama adalah face-to-face interview, iaitu anda akan dipanggil untuk datang ke company tersebut untuk temuduga secara bersemuka. Semasa sesi temuduga secara bersemuka, anda perlu pastikan diri anda well prepared, sudah bersedia, dan anda perlu memastikan anda mematuhi waktu temuduga tersebut. Dan anda perlu pastikan pakaian yang dipakai adalah bersesuaian dengan jawatan atau pekerjaan yang bakal dimohon. Yang kedua adalah phone interview. Semasa sesi phone interview, anda akan di-call dan anda kena pastikan communication anda semasa itu sangat jelas, kerana interviewer akan nilai dari situ bagaimana cara anda berkomunikasi, dan anda perlu menunjukkan qualification yang baik, dan anda perlu promote diri anda dalam call interview tersebut. Selain itu, semasa phone interview dijalankan, anda perlu pastikan anda bercakap secara clear, dan seterusnya pastikan tempat yang anda duduk semasa itu sunyi. Jangan ada sebarang gangguan. Cari tempat yang bersesuaian untuk menghadapi phone call interview tersebut. Yang terakhir adalah online interview. Kebanyakannya online interview ni orang akan buat semasa pandemik. Tapi sekarang pun ada lagi temuduga secara online. Anda akan diberi link untuk join interview melalui Google Meet, Zoom dan Webex. Jadi pastikan line anda ataupun internet anda clear semasa sesi tersebut. Pastikan anda buka kamera, buka mic, dan pastikan penampilan anda adalah penampilan yang terbaik, kemas, dan pastikan anda juga menjaga body language anda. Dan yang paling penting adalah pastikan kawasan yang anda duduk semasa interview itu sunyi, clear, tak ada sebarang gangguan. Cuba biasakan diri untuk praktis online interview jika anda sudah tahu yang company ni akan buat online interview. Jadi buat latihan. Bagaimana kalau online interview dijalankan? Cuba buat dengan latihan dengan kawan-kawan anda. Cuba suruh kawan-kawan anda berlakon jadi panel yang bertanya soalan dan anda menjawab soalan. Anggap ia macam face-to-face interview. Jadi itu adalah 3 sesi temuduga yang kebiasaannya dijalankan untuk memilih pekerja yang sesuai untuk sesebuah syarikat. Jadi itu saja untuk sharing kali ini. Jika anda ada sebarang soalan, anda boleh drop di ruangan komen. Terima kasih.